Weh, 200. Mus, aku ada benda nak tanya kau ni. Apa dia? Kenapa zaman sekarang ni Ah. hantaran kahwin perempuan semua tinggi-tinggi? Dia orang jual anak ke? Kau tak faham ni, Fi. Kau tak faham konsep ni. Kita ni hidup macam bisnes. Okey. Kalau SPM, hantaran minimum 10,000. 10. Kalau diploma, hantaran 15,000. Ush. Kalau degree, hantaran minimum 20,000. Oh, kenapa setiap tingkat makin mahal makin mahal? Memanglah, semua ni modal. Lagi besar modal, lagi banyak untung. Kau tak faham margin ni. Oh, okey aku dah faham. Mana yang makin tinggi hantaran tu, makin banyaklah kerja rumah dia boleh buat kan? Tak juga, Fi. Eh? Kau tak faham ni. Okey. Dalam agama dah bagi tahu kemas rumah kerja lelaki, basuh baju, basuh pinggan, memasak, cari duit, tu semua kerja lelaki. Okey, aku faham dah. Maknanya semua tu kerja lelaki. Tapi tugas isteri cuma perlu taat 100% daripada suami. Tak juga, Fi. Kau ni tak faham ni. Sekarang dah 2026. Okey. Sekarang semua tegakkan hak wanita. Oh, feminim. Kalau lelaki nak, datang. Kalau lelaki tak nak, berambus. Ush. Oh, macam tu lah zaman sekarang ni. 20k. 20k boleh, tapi kena loan kedai. Lu kedai. Loan kedai. Hutang ke? Hutang ada stok. Kalau cash tak ada stok. Pinjam? Esok datang kedai. Boleh. Kita cok. Boleh guna lah. Thank you. 407 506